Hati ibu Allahyarham Amar Azwar Asri, 21 tahun resah tatkala melihat penjejak lokasi masa sebenar atau live location anaknya di aplikasi GPS terhenti. Dia tidak menyangka itu adalah petanda perkabaran duka anaknya itu telah pergi selamanya. Amar Azwar maut dalam kemalangan di lebuh raya Senai Desaru awal pagi semalam. Bapa saudara mangsa Suhaimi Abu Naim 58 tahun berkata, detik cemas itu dikongsi ibu Amar Azwar kepada adik mereka. GPS itu berhenti. Bila terberhenti, mak dia call, tak angkat. Jadi dia ambil positif lah. Mungkin bateri habis atau apa ke kan. Cuba pergi tempat yang berhenti tu. Tempat yang GPS tu berhenti. Kat situlah baru dia dapat tahu berlaku kemalangan. Ketika kejadian, mangsa seorang juruteknik dalam perjalanan pulang ke kampung di Batu Pahat bagi menghadiri beberapa majlis termasuk pertunangan sepupu dan doa selamat. Jenazah dituntut ahli keluarga jam 4 petang semalam sebelum di Kampung Parit Siba. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seri Alam, Assistant Commissioner Muhammad Suhaimi Ishak ketika dihubungi mengesahkan pemandu sebuah lagi kereta yang terlibat dalam nas tersebut berusia 19 tahun dan tidak mempunyai lesen.